Satu Kroni dapat, satu lagi Bumi Putra tak boleh saya makan tu. Susah tau. Cerita je. Boleh cerita lah. Cerita. Kenapa Bumi Putra tak dia makan? Sebab mostly company besar musuh Cina. Okay. Bila orang fight tender pun selalu menang lah. Sebab dia cukup kelengkapan tu. Satu lagi diorang dah dulu dekat Johor dia ada nama satu company ni yang buat kerja macam aku ni. Tak ingat nama, tapi tu dia under JKR dulu. Okay. Nama dia rahsiakan lah. Tak ingat? Tak tahu aku nama dah apa, tak ingat. Lepas tu company tu dah tak dia dah berpisah dengan JKR. Dia dah tak boleh nak dapat projek government. Company lain beli company tu, Yolab nama dia, Cina. So bila dia dah beli, habislah Melayu punya ni. Bila Sebab Yolab ni dia ada South Region, North Region, semua dia cover. Kiranya macam satu Malaysia ni Dia ada. dia punya lah. Dia ada. Boleh kau sebut nama company ni aku. Okey dah tahu lah company ni.